Saya nak jawab Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man. Saya dengar Ustaz sebut kita tak usah peduli fitnah yang sedang berlaku dalam sama ada Perikatan Nasional ataupun pada PAS. Kita tahu sebenarnya ini rancangan musuh nak pecah belahkan Perikatan Nasional. bahawa apa yang terjadi ni, jangan duk dengar ni, pokok fitnah ni. Jadi Ustaz duk sebut apa yang terjadi, hak berlaku hari ni, perpecahan, pergaduhan, PAS dalam PAS dengan bersatu ni, Ustaz kata tu fitnah orang ni, fitnah orang yang berbayak ni. Saya nak bagi 3 hujah Ustaz. Yang pertama, isu perlih. Isu perlih ni bukan isu fitnah. Isu perlih ni adalah isu apabila pengurusan tertinggi PAS tak mampu mengatasi isu yang berlaku di Perlis. Isu di Perlis isu apa? Isu di Perlis adalah isu tidak keupayaan. Tidak upayanya seorang MB yang dilantik oleh PAS nak takbir negeri tak mampu nak takbir, dan bila tak mampu takbir, di antaranya adalah berkait dengan projek lah. Disebut bahawa orang sekeliling MB tu mengatok segala projek. Bila jadi macam tu, orang yang tak puas hati. Orang yang tak puas hati tu adalah orang PAS. Orang yang tak puas hati tu adalah adun PAS yang mengadu kepada PAS pusat. Suruh selesai isu ni. Bertahun dah. Tapi apabila tidak ditangani, akhir sekali kemuncak kepada tak setuju tu adalah tuanku lah. Tuanku panggil di kalangan adun-adun tadi, selain daripada bersatu, adun PAS juga 3 orang tak bersetuju dengan apa yang dibuat oleh MB, suruh MB turun. Jadi hak ni lah yang gagal ditangani oleh PAS. Akhirnya terjadi apa yang terjadi. Sampai hari ni hampa tak boleh selesai isu ni. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berlaku retakan dalam bersatu tu, pecat memecat, bermula dengan konvensyen hari tu, nak pecat pengerusi, tak jadi, lawan lagi, lepas tu pengerusi bertindak, memecat beberapa pimpinan utama. Yang terbaru, Datuk Seri Saifuddin Abdullah. Ini bukan fitnah. Ini berlaku depan mata kita. Yang ketiga sudah tentu antara PAS dengan bersatu lah. Nak lantik pengerusi. Sampai hari ni. Sampai hari ni, PAS nak dalam muktamar dia nak supaya pengerusi itu diganti. Jadi bila macam tu, desakan macam tu, Tan Sri Muhyiddin ni turun sungguh lah. Turun sungguh, hampa pening kepala. Hampa tak tahu dah nak lantik siapa ni. Pasal Presiden hampa tak mau. Dan hampa pun tak calon Presiden. Yang sepatutnya Presiden ni dicalonkan. Pergi calon orang lain pula. Dari segi ranking, hierarkinya, dia tidak boleh. Dia tidak boleh berlaku macam tu. Dikala ayah kita ada, macam mana kita nak angkat abang tu sekali mewakili ayah tu? Ayah ada lagi. Ayah okey lagi. Semua ni berlaku depan mata kita yang tidak ada fitnah pun. Malah apa yang orang cerita tu, apa yang ditulis dalam akhbar tu, yang sebenarnya kurang lagi daripada apa yang sebenar berlaku. Jadi gambaran kepada orang ramai, penyokong PAS, pengundi PAS, Gen Y, Gen X, Gen Z, inilah yang sebenarnya yang hampa hari tu ni beri kepercayaan kepada PAS, kepada Perikatan Nasional. Mereka tak boleh pi. Mereka tak boleh PAS, mereka tak boleh buat, mereka tak boleh pi. Hak MB 3 lagi ni pun bukan boleh pi pun. Tak boleh. Mereka tidak mempunyai keupayaan, kebolehan tu. Dengan perkataan lain, syarat dalam Islam, Al-Qawi, Al-Amin tu tak ada pada mereka. Al-Qawi tu tak ada, kemampuan tu tak ada. Jadi sebab tu, pengundi-pengundi hak nak mengundi akan datang ni, tak boleh pilih dah mereka ni. Tak mampu. Jadi berilah kepada orang yang berkemampuan, ikutlah yang Islam suruh, Al-Qawi, Al-Amin. Sekian, terima kasih.